Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Atik bin Ahmad dari SMK Datuk Jaafar Hassan REA 0077. Hari ini saya akan menceritakan 5 ciri murid sejahtera RPM 2026-2035. Yang pertama ialah beradab. Murid yang beradab akan menghormati guru, rakan-rakan, ibu bapa, menjaga tingkah laku dan mempunyai percakapan yang sopan. Yang kedua ialah berilmu. Murid yang berilmu akan sentiasa ingin mempelajari ilmu baharu, berfikiran luas dan kreatif dalam pelbagai perkara. Yang ketiga ialah berkemahiran. Murid yang berkemahiran ialah murid yang mempunyai kebolehan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu perkara dengan baik. Yang keempat ialah berdaya tahan. Murid bukan sahaja perlu kuat dari segi mental, tetapi juga fizikal untuk menghadapi cabaran hidup di zaman moden ini dan tidak mudah berputus asa. Yang kelima ialah keyakinan. Yang kelima perlu yakin akan diri dalam melaksanakan suatu perkara dan berpegang teguh akan rukun negara. Kesimpulannya, jika kita dapat mengamalkan 5 ciri murid sejahtera ini, kita akan menjadi insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Sekian daripada saya.